Connected. Channel switched. Hello, Katie. Katie? Abang Ajak! Howdy. Kita send dulu. Dah makan ke semua? Hello. Thank you. Tak sangka kan Dixie live hari ni. Tak sangka kan? Makan apa? Ha? Makan apa korang? Tengok, muka senyum. Muka ada senyum. Hihi. Saja je tengok-tengok sini. Baru bangun. Maggi kari. Astaga, Maggi kari saja. Jom lah kita beramas mesra. Sini boleh lompat ke keluar? Memang tak boleh. Jom kita pergi turun bawah. Hai, siapa tu? Howdy, Nona. Howdy. Lagi masak ke? Iya, lagi masak. Kenapa, Nana? Lagi lapar, Nona. Oh iya, kamu pesan makanan apa tu? Boleh makanan medium. Medium Mau 2. Okey, kejap ya. 2 set. Howdy, Outlaw Yan.
Lain macam ramah mesra. Bukan ramah mesra. Ramas mesra. Howdy Nona kelik-kelik gede. Ni Nona, Ha. saya mau bagi ni. Oh, sudah masak cepatnya. Iya. Berapa Nona semua? 35. Berapa? $50. $50. Ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Makan dulu. Kau nanti. Apa yang banyak sangat benda kat dalam badan ni? Separuh. Minum air separuh. Mari. Ai, semen. Baru minum air nak kena pergi kencing. Sini. Yang tengok. Tak boleh tengok orang kencing. Mesti tak sangka ke orang live hari ni. Orang baru balik. Kita baru balik daripada JB tadi. Baru balik daripada JB tadi. Balik, mandi. Saya mau bertanya, Tuan ada barang nak jual ke? Barang? Daging ke? Terkejut tanaman terus atau live. herba? Penyebab fitnah. Maaf ya Tuan. Penyebab fitnah ada. Tak boleh. Bahaya ini. Lupa ada surat. Surat kena diri atas ni. Tengoklah macam-macam benda kat dalam ni. Ini memori. Malam galau tiket memori. Tak tahu nak simpan. Simpan kat dalam tu nanti. Tu ini pula Dinda. Ui, panjang sekali sampai tak sempat. Tak ada space. Kanda tengok tadi Dinda sedap tidur dengan air liur meleleh. Jadi Kanda tidak mahu kejutkan Dinda. Kanda ada ke kampung Mabiti ni. Lapar lah juga sikit. Mau ke kampung kah? Kita bawa dia makan lah sedikit Okay. Lapar. Okey. Dinda segera ke kampung bawa makanan sekali. Kanda duduk sana diam-diam ya. Nanti Dinda datang naik wagon sorang-sorang. Sorang-sorang sambil tutup mata. Sebab takut serigala. Kelip. Miss you. Biar dia orang. Miss you. Ini. Okay. Kita beli makanan sedikit lah. Kasih ekstra sikit. Saudara suku asli lain jadi nyamuk. Oh, biar lah. Kita nak beramas mesra. Kena beli ekstra ni. Tepi sana. Ada Nona tu lagi ke? Ay, semen. Nona tiada. Tengok dekat tempat tu ada tempat orang jual makan juga. Sini. Baik. Howdy tuan-tuan. Howdy Nana. Iya, bartender di itu ini. Howdy. Daging Tengok daging. Oh tidak. Boleh dengar suara saya kah? Dengar. Oh itu, bartender tiada. Si Sana. Tiada. Sekejap. Nona ke yang Ya. tadi menyediakan makanan untuk saya? Iya. Ai, nampaknya kena pesan lebih sedikit, boleh kah? Pesan lebih sedikit. Makanannya. Boleh. Lagi 2 set boleh kah? Boleh. Medium ya? Ya, medium. Saya tunggu di dalam. Batu besar tu boleh kot kami angkat balik dekat kamu. Kui! Korang nenek moyang dari tingkat atas tau, nenek moyang. Kenapa begini sekali?
Ish. Kenapa begini sekali nenek moyangku ini? Ni ada seat interaction pula. Duduk gini. Lihatlah soulmate-ku ini. Jangan, korang memang turun kat bawah lah. Tunggu kat bawah je. Ni. Ini ketua neraka. Paling bawah sekali tu dah masuk. Nanti cek badan Gagak ada makanan istimewa. Tak mula nak dekat atas ada aircon. Kalau nak dekat aircon dah punch card ke belum? Belum kan? Rizwan je boleh naik tingkat atas sikit. Satu level saja. Macam Tuan Gagak cakap tu. Kalau tak memang kat bawah korang. Anak begini. Makanan istimewa dia dah boleh kari ketiak ketam ke? Takkanlah. Dia dah janji nak kena tunggu check up dulu. Scuba. Tak nak nanti badan semua kedut-kedut. Dah kedut-kedut tak apa. Kerepot pula tu. Dah terbakar dengan api kat bawah tu. Sian. Tak apa. Diksi memahami. Diksi memahami. Nenek moyang dah start bergaduh. Yang Akiro tu lah. Akiro tu. Ketua dia kat bawah. Tak macam tingkat atas semua. Siapa kata sempit? Luas kan kat atas ni? Cucu Gagak dengki dia setiap pagi saya ke paling bawah. Memang kau kat bawah. Terus kat bawah terus. Dia kalau ada lagi bawah lagi kau duduklah situ. Memang. Kat atas ada aircon kan? Outlawian paling atas lah. Ada paling atas tu. Itu bukan suite. Nona. Ya Nona. Kejut saya. Lagi bermonolog ini. Maaf. Set tadi kan? Iya betul. 50 kan Nona? Iya betul. Ini dia wangnya. Semen apa yang penuh ini? Jagung. Jagung yang tadi tak boleh mix dengan jagung sini. Iya, tidak boleh. Beginilah Nona. Saya ada hadiah untuk Nona. Apa dia? Ini. Terima kasih. Itu perlu kah untuk makanan kamu ni? Tidak juga ini. Ya, perlu. Perlu kan? Kebetulan saya ada Nona. Memang hari bertuah Nona lah hari ni. Ya, terima kasih ya. Wangnya sudah terima kan? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Rapat sekali soulmate. Tak tengok soulmate kita ni. Cantik. Tengok. Dia kalau ada angin nanti dia berkibar-kibaran. Perjalanan kamu. Ada surat. Mari kita baca. Nona kenapa? Airnya kenapa kamu tinggalkan? Ada air kah? Astaga. Iya. Nanti tercekik. Nanti kada Gagak tercekik. Ya terlupa saya. Sudah. Dengan kamu. Jadi serigala. Tengok tu. Tengok tu Nona. Nona di sini. Saya ada hadiah lagi Nona. Saya ada hadiah lagi. Iya, saya terima. Ini perlu kah? Tidak. Nona, minta maaf Nona. Tak perlu kan yang itu? Tidak apa, saya ambil saja. Terima kasih Nona kerana memahami. Iya. Okay. Tidak. Hati-hati. Thank you. Bye. Jadilah kamu serigala kat situ panas. Dalam makan tulang aja. Neraka kat bawah makan tulang. Kat atas kita makan steak kan? Yan?
Betul tak Yan? Kita makan steak kat atas Kampung Wapiti. Oh. Tak tahu ke jalan ke sini? Kampung Wapiti. Kampung Wapiti. Kampung Wapiti rasanya tahu kot. Yang biasa kan? Kampung Wapiti tu. Okey. Nanti Dinda cari jalan. Jalan. Sendiri. Rasanya udah. Tunggu. Jalan ya. Jalan apa? Jalan biasa lah. Ish. Tak baik. Howdy Nona. Ya, Ya tuan, kenapa? Apa yang boleh saya bantu? Nona ada daging ke mau jual? Herba? Daging. Saya ada ini saja, babi. Tapi ini kesukaan saya. Iya, babi tidak boleh ya. Tiada. Oh, game meat saya tiada tuan. Tiada. Herba? Herba pun tiada. Saya sudah jual dengan Bemoze di strawberry. Oh, faham. Maaf. Maaf Nona. Tidak mengapa. Ini tuan siapa nama? Yan kah? Desa. Oh, tuan desa. Oh iya. Ya. Kamu dari Valentine ke sini? Iya, saya mencari herba dan daging. Oh, ya kah? Nona ada kenal ke sesiapa yang Tidak tuan. kami kekurangan dagingnya? Tidak ada orang yang memburu kah? Tidak ada. Iya. Daging game meat kami perlukan. Game meat selalunya apa? Daripada Arnab kan? Iya, Arnab sama white tail dia. White tail dia. Oh, itu memang susah Tapi tuan. white tail dia tu kena menjual di butcher sana. Baru dapat dagingnya. Oh, saya sebenarnya tuan. Ini rahsia saya. Saya tak suka memburu sebenarnya sebab itulah kasihan binatang-binatang dibunuh. Saya vegetarian tuan. Tapi tadi Nona berkata Nona banyak daging babi. Bukan banyak. Saya satu saja. Itu pun bukan satu. saya yang menyembelihnya. Iya. Maaf ya Tuan. Iya. Nona saya Tuan, saya tahu saya bersomet tuan. Tapi jangan disalahkan saya sebagai tuan. maaf Nona. Maaf. Iya. 2 kali maaf ya. Iya. Saya mencari warga sekitar. Boleh. Baik. Saya bergerak sekarang ya tuan. Baik. Lu kena wagon tersasul. Kurang aja dia panggil tuan. Siapa tu? Dekat ke? Tu pasti tuan Dekat tu. Tu kalau kacau dia tu. Sini. Ish. Okay, sekarang Kampung Wapiti. Kampung Wapiti kat sini kot rasanya. Mana Wapiti? Sini. Sini kan? Kita pergi ke situ. Bergaduh nenek moyang. Kenapa Tak boleh kerja. Tak dapat kerja. Thank you lah Lorenzo. Tukar nama lah. Kadang nak sebut Regal tu. Regal ke Regal. Luna besok live. InsyaAllah live. Kenapa tu? Surat. Berhenti. Nanti rindu gedi. Semen. Jangan begitu. Naik atas dulu. Ya, kalau naik atas signal dia lebih. Lucas Saint. Selamat pengantin baru. Maaf lambat mengucapkan kepada Nona. Apa khabar Nona dan Tuan Gagak? Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk bertanya tentang adakah Nona mempunyai kuda turkoman berwarna emas. Rasanya ada ni. Kan?
Tempoh hari kita tengok ada kan satu last. Jika ada yang sudi melamar kuda tersebut, suratkan kepada saya balasan lunak. Yang benar Lucas Saint. Okey, mari kita save dulu nombor kontak dia. Mana Lucasnya nama ni? Kan? Rasanya macam ada. Howdy tuan. Oh, kebetulan. Turkoman Gold. Ada last. Ada tinggal satu. Tinggal satu. Tuan kalau mau membelinya sekarang, boleh berjumpa dengan saya di Valentine. Sekarang kat sini. Banyak pula sekarang. Valentine. Sekarang. Saya ingat Telegram. Okey, mari. Ya, tidak mengapa. Ini diksi rasa Tuan Gagak itu sanggup menunggu kelaparan lah. Mari. Pakai kuda. No, nanti tak nak. Kuda nanti kena serigala. Tapi betul juga lah kan. Tak apa. Guna ini selamat. Ini lalu Valentine ke? Jadi kita lalu sini jap. Sengaja kan? Ingat tak tahu? Hei, Semil. Ingat tak tahu ke jalan tu? Tunggulah. Tengok-tengok kalau kat sini ada serigala ke, kita langgar je serigala tu. Mampus kat situ. Jadi singa. Ui, kat dalam sini tak ada singa pun kan? Dalam sini tak ada singa. Malas nak drive. Tak tahu kah? Mana ada? Ada ke singa? Mana ada singa kat sini? Kuga ada. Ada kuga. Yang lain tak tahu. Hello? Check your Telegram. I say man. Tuan Lucas kah? Berhenti kat sini sekejap. Aduh. Oh iya kah? God menu jadi singa? Ish, tak tahu sih. Alamak, Nona harus menunggu sebentar. Sekarang ditambah wait saya menuju ke sana sekarang. Okay, contact. Compose. Lucas Saint. Baik, Tuan. Saya menunggu Tuan di Valentine. Cepat! Oh, nak kena send ini itu lah. Iya ke? Jangan begitu. Ish. Kita hantar kat Tuan Gagak jap. Dah. I say man. Dinda ada customer. Pelanggan yang hendak membeli kuda. Dinda akan berurusan di Valentine. Anda kalau lapar
Gigit jari dulu ya. Cepat hantar. Cepat hantar. Ya. Nyah kamu. Ai semen dia mau begini pula. Lambat. Sayangkan dah ya. Lambat. Tahi, naik, tahi. Ish. Cancel animation. Dah belajar dengan Tuan Smith. Mari. Kita ke Valentine. Dia takkan muncul, takkan? Dia takkan muncul lah. Cubalah. Cuba. Berdoa. Nenek moyang selalu berdoa kat bawah sana tak mujarab. Kenapa tergelak, Yan? Kenapa tergelak? Kita nak pergi buat bisnes ni. Tapi macam mana Tuan Lucas tu tahu tentang perkahwinan Dixie? Macam mana agaknya dia tahu tentang perkahwinan Dixie ni? Siapa yang bagi tahu? Tuan Hamdan ke? Tuan Hamdan ke yang bagi tahu ini? Ish. Tidak mujarab. Moyang dekat bawah kalau doa. Bahaya ya Tuan Lucas tahu. Itulah. Mana dia dapat tahu ni? Padahal time dekat pejabat peguam tu, berapa orang je? Ni mesti Tuan Hamdan kan? Ish. Memang tak patut Tuan Hamdan itu. Ya, patutnya dia antara dua. Tuan Hamdan atau ini Hendrik. Tahu Hendrik? Yang tempoh hari dia galau sebab dia tak ada nona lagi. Nak demam-demam cinta. Tapi suspek Tuan Hamdan ni. Biasa dia. Tak boleh jadi ni. Ish. Sampai sudah kah? Ada surat. Baik Dinda, teruskan saja menjual kudanya. Kanda tunggu Dinda ya. Harry. Hello Yana. Ni mesti Ini lagi. Ini rasanya Harry Knox ketua lah. Neraka jahanam kat bawah tu. Iya, kita ada kanda surat. Bukan kamu. Tidak ada orang di sini ya. Oh, boleh berlari Siapa ni? Apa tu? Ada orang di situ. Siapa itu? Ya, kita lari satu pekan lah. Tengok kalau ada orang ke tidak.
Tengok. Hamdan saya apa ni? Halo? Salon Annesburg terbuka. Oh, ya kah? Nona ponco kelip-kelip. Tuan. Tuan. Dia kejar ke? Dia kejar ke? Astaga. Iya. Kalau tumbleweed datang dari sana kan. Ya. Mari kita ke sana. Mana mau tunggu Tuan Lukas ini? Ya kita tunggu di sini. Kalau tumbleweed dari bawah sini. Masalahnya kenapa dia di tumbleweed? Terus dekat sini agak-agak tadi dia dah bergerak. Rasanya dekat sini kot. Rasanya dekat sini. Dekat sini. Naik begitu begini. Sampai sini lah. Kita tunggu dia saja di sini. Kita tunggu dia di sini. Ya. Ya, tunggu dia di sini. Thank you lah Yana. Tengok Yana pandai. Yana pandai. Harry tak pandai lah. Ya. Yana ada aircon. Harry ada api. Mana ya? Ish. Mana ya? Tunggu di sini. Semoga ada ketik satu. Ketik satu? Apa itu? Ketik satu? Apa itu? Ketik satu? Oh, petik ke namanya? Tengoklah. Ni kalau nenek moyang nak petik. Rasanya tak ada. Tak hujan. Rasanya tak hujan. Mana? Mana? Mana petiknya? Petik lu. Petik lu. Mana Tuan Lukas ni? Kenapa orang buat kat tumbleweed Bukan jauh sekali ke tempat itu? Semalam pergi nak jual kuda kat sana pun begitu gini sekali. Apa saja yang orang buat dekat tumbleweed tu? Tapi kita kena check dulu kan. Jadi kalau tak ada, dia dah datang jauh-jauh. Cik. Rasanya tu koman kul ada kot. Sekejap, kita check. Bismillah. Ada. Namanya Grace. Last kopek. Tolong share ke Tuan Kip minta petik. Oh, begitu sekali. Dah panggil Harry. Korang borak-borak lah kat bawah tu. Main-main api ke apa ke. Itu ini. Oh, panggil. Panggil sekarang. Panggil. Di mana? Di mana dia? Mana? Cepat. Neraka Zen korang ya. Semoga dipermudahkan. Ada sesuatu yang akan terjadi ke?
Astaga. Sebentar. Sebelum tu kita tengok ada medik ke tak. Oh, ada medik. Tapi janganlah. Tak baik begitu. Ish. Jangan meminta. Ya. Kita harus sayang nyawa kita. Surat. Tuan Lucas. Jangan cakap tak jadi, Tuan Lucas. Jangan cakap tak jadi. Dengar kuda. Dia ke tu? Ini ke? Itu Tuan Lucas ke? Bukan. Wah, baca. Anda windu sama Dinda sambil mengetak bibir dan meminta-minta rambut. Semen. Mana dia? Kita kasih dia overload dia ni. Jangan katakan dah. Dinda juga. Put sambil berguling-guling di tanah. Guling-guling di tanah. Then Hai Zemin. Peti ni tak tolak. Iya ke? Kita tengoklah nanti macam mana. Mana Tuan Lucas ni? Lucas. Siapa ni? Tuan Lucas kah? Oh, howdy Tuan. Ya, howdy. Kenapa tu? Ai Tuan, suaranya begitu sleep call sekali Tuan. Kenapa Nona? Ini, nama Tuan Lucas kah? Bukan, nama saya bukan Lucas. Oh ya kah? Oh, terima kasih Tuan. Saya sedang menunggu. Barangkali itu. Terima kasih Tuan. Oh, stop. Adakah ini Tuan Lucas yang saya mencari-cari? Ya, saya lah Tuan Lucasnya. Mari kita ke stable. Stable. Boleh. Ui. Laju. Iya. Mana Tuan Lucas ni? Sudah kata ke stable. Barangkali mengeluarkan wang daripada itu ini. Bapak. Maaf Nona, kakak saya kena tarik ya. Ai semen. Kena tarik dengan siapa? Hantu? Kena tarik dengan bunian. Ai semen memang tidak begitu ini sekali. Ai, begini Tuan. Ya. Tuan tunggu di luar, saya keluarkan kudanya dulu. Boleh. Tapi Tuan Gagak mana? Tuan Gagak ada di kampung. Oh, di kampung. Iya, Tapi di kampung. apa-apa pun selamat pengantin baru lah. Bagaimana kamu tahu tentang perkahwinan kami? Siapa saja tidak tahu di Nusantara ni. Hai, adakah Baik, ini gara-gara keluarkan Tuan dulu. Gagak? Tuan Hamdan ini? Sangat suspicious sekali Tuan itu. Kau dari negara ke? Kau kat sini ni, Kau kat dalam ke? Cantik kan kuda ni.
Memang last lah kuda ini. Yes, Ini memang last lah ni tuan. Nasib baiklah tuan dah cakap nak kuda ini. Alhamdulillah. Okay, berapa mau ni? 2008. 2008. Iya. Alat. Nana. Apa? 25 lah. 25 tidak boleh. Kalau 25 tu tuan Gagak harus di sini. Aduh. Iya. Itu adalah satu-satunya orang yang boleh membuatkan saya lembut hati untuk memberi diskaun tahu. Tapi saya berteman baiklah dengan Tuan Gagak Nona. Oh, tapi saya istrinya. Hehe. Ya, saya tahu. Tapi saya sangat-sangatlah mengidolakan Tuan Gagak itu sebenarnya. Iya ke? Iya. Namakan salah satu makanan kegemarannya. Tidaklah saya tahu tentang perkara pribadinya Nona. Tapi apa yang saya tahu, saya kagumi Tuan Gagak itulah. Iya Sebagai ke? orang yang lebih tua dan orang yang lebih pengalaman daripada saya. Oh, ya kah. Kalau begitu 3,000. Astagfirullahaladzim. 28 lagi. 28. Iya. Boleh kah? Okay, jom kita- Tuan suka kah boleh, kuda ini? Memang cari ya. Okey. Saya beli kilat rubah itu. Ay, kenapa? Tuan lambat lah. Kelab rubber saya semua dah terjual tahu. Bukan, saya beli kilat rubah. Tapi tak sesuai Nona buat apa? Buat memburu. Dia takut lah. Sudah di training kah kuda itu? Sudah. Sudah pun masih penakut. Iya. Ish. Iya begini tuan. Serigala. Nombor badan tuan berapa? 118. 118. Ya, tuan tunggu di sini ya. Jangan bergerak ya. Ya, kejap lagi kita pergi bank ya. Kejap lagi kita pergi bank. Oh, dia belum keluarkan duit rupanya. Satu. Apa Ay, semen. Okey, jap. 118. Pelupa. Ay, semen. Turkoman Bequeath 118. Lucas Saint. Baik. Settle. Aha. Ish. Tuan. Tuan boleh pergi cek dulu tuan kudanya. Baik. Iya. Kepala ini hanya fikirkan tentang satu saja. Biasalah macam dekat dalam diary diksi juga. Benda satu saja dalam diary itu. Tak ada benda lain. Oh, 2008. Wagau. Sudah. Wah, tuan. Memang kena ini. Tak apalah, Grace lah. Betina pun betina lah. Betina pun. Ada beza kah? Tidak ada beza. Dari segi Kenapa? statistik kau ataupun Sama dari segi saja. takut kah? Sama saja. Mungkin Sama kalau yang betina ni ya dia harus tahu kan perempuan kan suka emosi tuan. Iya. Kena dibelai-belai sedikit. Iya. Sayangnya Grace. Tak apalah, boleh lah. Saya jaga dah macam anak saya. Anak Mari Nona kamu kita seperti ke bank. kuda. Iya. Mari. Saya jumpa di depan itu ini. Di Nona kelik-kelik nenek moyang di telefon sebentar tadi. Oh iya kah? Kamu mabuk kah? Kenapa berjalan begini? Nona. Woi. Sudah-sudahlah tu ketumnya. Takkan nak tunggu orang punya duit kat depan bank. Depan dia. Kuda-kuda kat sini. Ya tuan. Apa dia tadi? Terima kasih tuan. Sama-sama. Ya, selamat. Bukan selamat. Selamat dengan kudanya itu. Baik. Jaga baik-baik ya kudanya. Baik. Terima kasih ya. Ya. Saya beli. Ya, saya jual tuan. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Kita simpan wang dulu. Tidak tahu kalau ada bandit-bandit di sini.
Alamak, kejap tak nampak lah pula benda alai ini. Okay. 27. Okay. 50 sen. Oi. Baju terbang. Baru kita boleh ke itu ini. Di sini. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Naik kuda ke naik wagon? Naik wagon selamat. Bukan boleh percaya si Agiro tu. Tak boleh. Tidak boleh. Mana sekarang wagonnya? Ini. Betul ke? Cara perginya ini. Macam tak itu ini saja. Oh, betul lah. Dia pushing. Bukan selalu bawa wagon kan? Masih berjaga-jaga dengan serigala. Mesti sayangi nyawa. Ui. Harus sayangi nyawa lah. Kita manual lah ini. Salah jalan ini. Betul map. Gustang. Kalau sayang itu itu sudah pasti. Apa saja soalan kamu ini, Outlawian? Sini. Tu ke jalannya ni? Tak nampak jalan dia. Macam bahaya sekali kalau nak manual ni. Betul ke ni jalannya? Macam tidak percaya saja ni. Boleh ke jalan kat sini? Boleh ke jalan kat sini? Macam tak boleh saja ni. Macam tak boleh saja. Oh, boleh. Gelap ni. Kita tutup mata. Tutup mata. Bahaya tempat ini. Ish. Bahayanya. Kita pelan-pelan. Gelap hangat. Gelap hangat. Nak uka, tak uka. Ini betul ke tidak ni? Mana jalannya? Jalannya kata ke sini. Betulkah ini? Oh, betul. Bahayanya sekali. Tolong. Astaga. Jangan. Stop. Ya Allah. Ya Allah, ya Robby. Astaga. Tolong. Tolongkan saya. Tolong saya. Tolong. Kenapa begini? Tidak boleh naik. Ish. Peliku sekali perjalanannya ini. Masalahnya tadi ke jalan kat sini? Ish. Naik. Masalahnya wagon ke atas. Ya Allah. Bahaya sekali. Ya Allah. Kenapa ini? Bahaya. Sini kah jalannya tadi? Betulkah ini? Ke di atas? Di atas ini. Oh, ini. Ya. Oi. Bagaimana mau tolong ini?
Semen. Ya, kamu berehat sudah kudanya ini. Cepatlah, Fli. Ish. Naik saja ini ya. Naik, mari. Ih, bahaya sekali ni. Ih, serigala nanti. Ya ke? Seramnya kat sini. Ya ke? Seramnya. Nana. Panggil kuda sendiri. Kuda menanti di hadapan. Seramnya. Sini. Serius. Sini. Sini. Bahaya ni. Begitu ini sekali, bagaimana ni mau cuci muka? Tak ada lampu minyak tanah. Tak ada. Tengok ni muka. Belalat sudah. Sini bahaya selalu. Seramnya. Orang minyak. Ni tengok orang minyak ini. Tak nampak. Ish. Seramnya. Nona minyak. Iya. Iya ke? Ada jalan apa? Dan memang jalan dia ditadakan begitu. Bukan selalu Diksi pergi kampung Wapiti. Seramnya. Dari sini haruskah kita pecut? Kita pecut saja. Okay. Ready ya? Lari. Cepat. Itukah? Sudah sampaikah kita? Oh bukan. Astaga. Ini mau ke Ambarino Highland. Bukan. Jangan. Cepat. Takutnya. Selalu jalan kat sini dengan Harry. Hello, Azrin. Takutnya. Ya salam. Selalu Harry aja yang jalan kat sini yang berani. Kita ada beruang. Oh, sampai sudah. Astaga. Oh, yang berani. Iya, pastilah pembantuku ini. Nasib baik bagi tahu. Nasib baik kita jalan sini. Kita turun kat sini. Mana mereka? Flee. Aduh, ya Allah. Di sini ada air kah? Ada titi tapi tidak ada air, buat apa? Nggak mau cuci muka ya, tidak mengapa. Muka-muka ini sekali. Tengok. Tengok mukanya. Tidak senonoh sekali. Oh, yang dekat
Yang dekat atas tu kan? Yang dekat atas tu kan? Banyaknya ayam kat sini. Mana mereka? Oh, di situ. Iya. Kenapa? Perjalanannya sangat berliku sekali, Kanda. Apa yang beli? Takut. Cium tangan bondamu. Takut. Kenapa? Kamu Ih, diganggu kah? bukan. Takut sebab tadi ada sesuatu yang terjadi menaiki wagon. Apa yang terjadi? Terjatuh 2 kali. Macam mana boleh terjatuh? Abala Harry masih ni. Bukan dia sudah bagi cuti kah? Ya, nampaknya dia macam menyelinap masuk balanya itu. Ada luka-luka kah? Ada di muka saya ini. Muka, oh my god. Nasib baik someknya masih ada. Mereka yang punya. Mereka tidak sedang kita ada di sini. Baik ini mau kenakan ini isteri hamba. Kelip kacip. Ya, howdy semua. Howdy. Kelip. Bukan kelip. Kelip. Iya. Oh, kelip. Ya, yang menyala-nyala itu. Oh. Kelip. Iya. Howdy Nona Somet. Kunang-kunang. Nah, somet. Ya, boleh lah. Howdy Tuan Hamdan. Kita sudah berjumpa kan tempoh hari di Salon Rhodes. Ya, betul. Ini Itu yang di makanannya. belakang sana. Tuh. Yang di sana itu Zay sama Rebecca. Oh, iya kah? Mereka ada di sini. Makasih makanannya. Itu di belakang sana. Yang di depan ini anaknya itu Samuel, Dr. Samuel. Oh, howdy. minta maaf. Kena letak di bawah airnya itu. Tidak apa, kan dah ambil. Kena buat apa di sini? Saja datang melawat. Oh, ya kah? Ada kematian kah? Tidak ada, mana ada kematian. Oh, ingat ada kematian. Tidak, marilah duduk Dina. Yang begini kah? Kita jadi penonton kah? Ya, dia seolah-olah membuat kita ini tidak wujud. Selalu kampung ni tiada nyamuk kan? Tiba-tiba Ya. macam banyak nyamuk. Itulah. Something detected. Tidak ada nyamuk lah. Itu unggas. Di depan ada, di belakang ada. Apa duduk gini? Tidak cukup dekat tu, terlalu jauh. Malulah. Tak apalah. Emosi aku kuat. Terlalu dekat. Emosi. Ya. Asap. Asap. Maksud asap. Yang itu siapa yang depan tu yang pegang itu ini? Dia pakai topeng ni. Yang pegang itu ini tu siapa? Kando, tadi Ya. ada pembeli kuda itu kan, namanya Lucas. Katanya di dalam surat itu selamat pengantin baru ya, bila bertanya dengan dia bagaimana dia tahu. Dia kata, Tuan Hamdan. Dah agak mesti tu Hamdan. Kenapa ya kamu ni Hamdan? Tuan Apa Hamdan. semua orang yang tahu? Semua nyari pada kamu agak. Saya akan Hamdan. Saya akan memberitahu. Kamu explain kepada hamba. Sebelum hamba penumbuk kamu. Ya beginilah. Begini gagak. Iya. Padahal dia tak bagi tahu pun. Boleh Diksi je cakap Hamdan. Nona di sini. Weh, kenapa? Cerita saja. Ini rahsia suku. Ya, diriku saja menjadi penyebar fitnah dan pemberi maklumat.
Supaya mendapat supaya mendapat maklumat juga daripada mereka. Apa Bemoze ni buat? Kita hamba pun Tidak guna. kamu fitnah. Hamdan, Tuan Hamdan. Terkejut saya tahu. Asap tu. Ya. Asap Bukan apa? Tidak tahu Bemoze. Begini ceritanya. Ya, itulah. Jadi kalau orang dengar diriku bercerita, kalau mereka sudah tahu diriku tukang fitnah, Iya. mereka boleh percaya dengan cerita-cerita yang aku lemparkan. Hi. Jadi lagi mudah diriku mendapat maklumat daripada mereka. Janganlah guna hamba punya cerita untuk kebaikan kamu. Itu rahsia hamba. Tidak, itu kan maklumat. Sampai menangis. Tidak, diriku sedang menghalau nyamuk tadi. Maafkan diriku ya. Iya kah? Ya, Terima subuh-subuh banyak kasih. nyamuk. Hello, Tuan Payah mata hamba Tony. keluar ni. Oh, Tuan Lukas ya. Banyakkah kuda dia beli? Bemoze dah balas dendam. Dah banyakkah kuda Tuan Lukas itu beli? Oi, satu saja. Yang macam kudaci kamu itu. Oh, Pokemon Go. Iya, itu yang last ah. Lipan. Ya. Kamu maukah lihat kanda gagak ini menengking suara dengan istrinya? Menapa? Mengapa? Asyik pakai. Kejap, pakai topik. Kan mas tu. Apa ini? Itulah. Dinda. Ya, kenapa? Kamu ni nampak comel lah, Dinda. Kenapa kamu cantik sangat? Geram pula. Dinda Kau memang. cubit pipinya. Iya. Macam ganas sangatlah Dinda. Hei. Tidak tahu. Hai, janganlah marah-marah, saudara gagak. Siapa marah? Peganglah. Kanda ni kenapa marah? Patut Bila pasal kanda marah? asap itu menuju ke diksi. Kita halakan asap dua Takkanlah kanda divisi. mau marah Biar sama dua-dua marah. isteri kanda yang tercipta ini. Tahulah cinta. Tapi yang marah kamu ni kenapa? Gaduh. Terang. Tahulah cantik. Ada kanda marah. Kanda tengah sayang kamu ini. Tahulah sayang. Kenapa jerit-jerit ni? Cakaplah. Masa kanda jerit-jerit? Berisik telinga ini. Dengan penuh lemah dan lembut ini. Iya, saya pun lemah lembut. Masalahnya kenapa begini sekali? Cubit kanda ini. Sudah emosi. Asap apa ini? Tidak sedap baunya. Bagi buat menangis. Jangan. Jangan. Kalau tenang, kasih tenang dulu. Sopan santun ya. Sopan santun lah. Bagaimana kalian berdua ini berkenalan, saudara Iya. gagak? Kenapa? Iya, dalam keadaan mah. Kasih tenang. Ya kalau tenang. Dekat hamba pula mau dulu. duduknya. Tidak perasan tadi. Tadi kan sejauh, sekarang dekat pula. Maksudnya, Iya. Jadi saudara gagak, bolehkah diriku bertanya? Ayah. Bagaimana kalian berdua berkenalan? Ceritakanlah. Oh, Hmm. perkenalannya itu izinkan hamba bercerita Ya, tentang bagaimana perkenalan kami berdua, bolehkah? Boleh cerita kawan-kawan. saja. Boleh. Cerita saja kawan-kawan. Sebelum itu hamba ingin menyusul 10 jari memohon kemaafan jika ada salah dan silap pertuturan hamba. Tidak Yang akan datang ini. Karena tidak ada salah. Cerita Kehadapan Tuan Z yang dihormati. Ya. Berkenaan dengan soalan kamu tadi, bagaimana kami hamba gagak capek
bersama dengan Nona Dixie ataupun nama suku aslinya Kelik-Kelik Kacip berkenalan. Ya. Ceritanya, Adinda cuba kamu cerita. Ceritanya bermula begini. Pada waktu itu, ya saya minta terlebih dahulu untuk menyatakan saya sudah lama menyimpan perasaan terhadap tuan kakak ini. Oh, begitu. Iya, dan kemudiannya dia membawa kami berdua ke Pulau Guarma itu. Lalu di sana saya mengekspreskan diri saya ini kepadanya. Lalu tuan gagak pun membalas. Ya, Abah dengan terbuka hatinya menyambut apa yang dilemparkan kepada diriku ini. Iya. Bukankah begitu, Dindaku? Iya, benar sekali, Kanda. Sedih memang sih. Sedih? Masih sakit tekak. Macam Banyak luat pula. Banyak pula. Ya biasalah banyak nyamuk juga di sini kami. Oh, Membakar Ini kayu. sudah pukul 8 pagi. Biasanya subuh-subuh saja banyak nyamuk. Yang tadi tu Bentar yang Riku, kecil-kecil. Yang nyamuk ini yang makin besar-besar. nyamuk makin banyak. Takut bintak-bintak kan, takut isteri kamu tidak selesa lah berada di kampung. Iya. Ni. Yalah kan dia kan bukan orang sini juga. Betul. Dia bukannya orang sini. betul. Pasang lagu sedih. Ya ni asalnya keluarganya ramai. Tapi sekarang hanya dia. Betul. Betul ke Dinda? Betul. Kandaku sedang di luar negara itu sedang mendapat rawatan. Kakakku pula meninggal kerana dilanggar kereta api. Sekali. Akan tetapi sekarang ini adakah Dinda gembira dengan Kanda? Sangat, Sangat. sangat, Oh, ya. sangat bahagia. Lega hati Kanda. Dinda bersyukur. Dia tidak boleh. Kenapa? Kenapa Dinda? Jangan menangis. Apa ni Nanti kalian Dinda berdua? menangis. Aduh, biasalah rumah tangga itu. Jangan menangis. Kenapa? Kanda kata Kanda bahagia. Ya, bahkan Kanda tengah bahagia. Kenapa kita begini? Tidak tahu. Kejap diriku tambah berbual lah diriku tambah stok dulu ya. Tapi kan Masa stok apa? kenapa Nona Dixie itu ada misai? Pasti ada. Kenapa dah? Tidak tahu. Pasti ada sejarahnya. Dia tidak cukur kah misainya tu? Mungkin Eh, saudara kakak tidak Gimana? sudah lah. Mungkin unik katanya. Ya mungkin geli-geli. tak boleh duduk ini. Itu misai dia ke misai paman gagak? Tidak tahu. Tapi risau juga. Takut sangkut nanti. Kanda mereka ada mesyuarat kan di situ. Kalau tepi-tepi intal kan. Ya, Macam mana mau lepas tu? ya takut tersangkut. Kamu lihat dalam saudara depan. Ya. Kenapa kamu sedih? Apa gembira? Janganlah. Dinda pun janganlah. Janganlah. Tapi serodok yang gaduh-gaduh tadi ya. Pinjam bahunya. Tapi macam tumbuk-tumbuk. Tapi lama juga Dinda mau kemari. Iya, panjang sekali perjalanannya, banyak rintangan ini. Tapi dari Valentine Mall kemarin tu dekat saja Dinda. Iya, Dinda Atas lalu jalan mana? longkat. Aduh, kenapa di longkatnya? Iya, Dinda kan tidak pernah ke sini. Oh ya, betul juga. Rasanya lupa kita ada di sini. Tiba di dalam dunia mereka saja. Ini
Kalau kita jalan perlahan-lahan pergi Sudah sana, ingat kah? Tidak perasan tau. Ingat apa? Sudah ingat kan jalan mau kemari? Oh tapi perjalanannya malam kan? Belakang. Iya. Ha. Tidak nampak Kanda. Terlalu gelap. Nampak? Oh, Iya. apa nanti Kanda tunjukkan jalannya kepada Dinda ya? Iya. Kita naik jalan, naik wagon sama-sama, pegang-pegang tangan sama-sama gitu. Nak. Nak ya. Nak. Kita tunjuk senang lah nanti Dinda nak datang kemari kan. Tidak lah sesat-sesat lagi. Bolehlah Dinda tutup mata kan? Kenapa mau tutup mata? Nanti tak nampak Kanda. Zee. Mana mereka? Tadi bukan mereka di sini kah? Iya, tadi lagi mesyuarat di sini. Bila lagi musik? Zee. Rebecca. Tuan Moze? Hamdan. Ya. Ah? Ya. Di sana. Oh, di sana. Wah, Kenapa? apa di sana? Melihat itu lembu-lembunya semua pergi. Oh. Kan rumput di sini kan sudah kering nih. Ya. Tidak boleh dimakan lagi. Macam makin kering di sini. Dona DC sudah makan kah? Sudah Tuan Hamdan. Terima kasih kerana bertanya. Ini ada sedikit hadiah untuk kamu. Aha. Wah, cekerik goreng lah tuh. Wah, Cekerik goreng. sedapnya. Apa ini? Cekerik. Kamu tuh belum makan ulat lagi ya? Ganda dah indah. Tuan Hamdan. Boleh saya bertanya kah? Nanti kan dah makan lah. Tapi Eh, jangan ingatkan Tuan lagi. Kakak, kamu ada beri makanan ni pada Tuan Kakak juga kah? Oh tidak, saya tidak ada bagi kali ketiak ketam kepada Nanti Tuan Kakak. diam-diam Oh. terus bagi makan. Jangan Betul. cakap itu belat. Iya tidak. Oh, ini kamu beri untuk saya saja kah? Ya untuk kamu saja. Oh, okey. Ya, kadang-kadang saya bagi kentang saja. Oh, ya. Kan kadang-kadang kan. Apa? Ya saya bagi kamu kentang saja tadi kan. Kenapa dia Saya tidak bagi kali ketiak ketam kan. Kanda kakak? Tidak ada bagi Tidak. ketiak. Iya. Bagi kali ketiak ketam. Dia bagi kali ketiak ketam tapi Kanda belum makan lagi ya. Kanda mau tanya sama Dinda sudah boleh makan kah belum? Oh, kan dah sihat kah? Makan sajalah. Makan ada rezeki. Jangan Eh, ini Apa aku bini? Ya, Nenek boleh. Simu tahu kah makanan makanan Diri. kamu kan baru menikah. Mhm. Harus dirimu tahu makanan kegemaran saudara Gagak. Hah? Coba Makanan tanyakan. makanan dia? Makanan kegemaran. Bukankah Kamu kari suka? ketiak ketam? Kari ketiak ketam. Iya. Betul kah? Iya betul. Oh, tapi Kenapa sekarang dengan kari ketiak ketam? tidak tahu nih. Ya makan sajalah. Ya, Oh, sedap tempoh tu. hari si biawak itu katanya hamba ada penyakit darah tinggi. Iya. Jadi- Kari ketiak ketam tu tidak ada masalah lah untuk orang darah tinggi. Kalau kau, Itulah, iyalah. tapi itu biawak itu katanya tidak boleh malah hamba Kalau layan kamu saja. berjimat lah tu mungkin. Biasalah. Kadang-kadang orang kata kalau berpantang tidak boleh makan telur. Itu maksudnya telur kan dahulunya mahal. Jadi Betul, ya, bukan dahulu sudah habis. sekarang mahal lah. Ya sudah habis uang untuk Jahat perawatannya. korang, Jadi berjimat cermat lah makanya itu. Mungkin itu maksudnya. Mungkin lah. Ya mungkin kamu ini harus berjimat cermat lah. Mungkin yang mau kawin sudah kan? Sudah kawin lah. Mau Oh, kawin apa sudah aku kawin. dah. Jadi kena berjimat cermat. Mungkin rasanya tidak ada pantangnya. Tidak Kalau gaut apa. ya, ketam tu tidak boleh dimakan kalau gaut. Oh, betul juga. Tapi Kanda belum makan lagi ya. Oh, Yang Hamdan baginya tadi. Sepertinya mau makan pemindah kebenaran ini. Susah macam ni. Makan Tuan pemindah kebenaran. Tuan biawak tiada kah? Tiba kena minta kebenaran. Tidak Ya. nampak pula. I see me. Apa kata kita ke pekan Valentine tengok dia ada di sana atau tidak? Kalau ada nanti kita boleh buat check up sedikit. Kalau Aha. Kanda dah benar-benar sihat boleh makan kan? Yeay! Kan? Enggak, yeay! Apa gimana? Setiap kali kami nikah. Kami mau pergi ke Valentine sekejap ah. Ya. Iya, kalian baik-baik saja ya di sini, Tuan kalian- Hamdan. Lipan ah. Tuan Hamdan, Iya. sini. Mana Lipan? Oh kenapa? Tidak tahu tadi ada dia. Ini.
Kenapa? Kamu ini begitu ini itu sekali ya. Ini kalau saya ada cili ni, sudah lama saya cili mulut kamu. Kenapa? Iya, fitnahnya ke situ kemari sekali Tuan. Apa fitnahnya? Banyak sekali fitnah yang saya dengar Tuan. Kenapa? Salah satunya adalah Tuan Hamdan ini ada satu persatuan. Persatuan apa? Persatuan orang-orang single. Yalah, betul lah. So, saya single. Wih, ada lagi satu tuan ni berkata dia ingin mau join kamu punya persatuan ini. Siapa? Tuan Hendrik. Oh, Katanya bestie kamu. dia sudah ada, Nona. Dia ada nona kah? Iya. Bukankah dia kata dia single? Katanya semalam. Oi, dia menangis-nangis tau. Merayu-rayu kerana hendak ada demam cinta. Apa itu dia kata? Pujaan hati. Alamak. Asyik. Wah. Wah, kau. Mau menari ke Dinda? Mari. Di manakah pujaan hati? Dinda suka yang pusing-pusing Betul. Yang pusing-pusing. Dah lama kan kita tak macam ni. Sudah teringat pula waktu Dinda ajak Kada menari di atas kapal sana. Itulah. Itu kat sana kenapa? Lipat dengan Hamdan tu. Kada bertanya waktu Dinda ajak Kada menari itu. Dinda datang ke perasaan pada Kada kah? Dari waktu itu kah? Adalah sikit-sikit. Kenapa tidak bagi tahu waktu Iya, sebab Kanda kan lagi tengah bersedih. Tapi sebenarnya waktu itu terubah sikitlah hati Kanda. Iya ke? Ada yang mau menari sama Kanda. Iya. Dinda mau bertanya. Bila mulanya Kanda Gagak ini ada perasaan pada Dinda? Sebenarnya pada waktu itu sudah habis pula. Habis. Terima kasih. Sama-sama. Jom. Mari. Kami pergi dulu ya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Ya, bagai-bagai. Gemuk-gemuk juga ya lembu di sini. Ya, sihat-sihat. Mereka tidak ikut kah? Apa? Mereka tidak ikut kah? Oh, mereka busy. Mari. Mereka busy tu, mereka busy. Oh. Sebenarnya waktu itulah Kanda macam terasa sudi pula dia ajar hamba menari. Macam tu. Macam tu lah. Begitu rupanya. Tetapi waktu tu Kanda tidak mau macam mana pintu hatinya tu Kanda tahanlah tidak mau terbuka. Oh ya. Kanda anggap macam kamu itu ialah kau hanya mungkin sebagai kawan kan. Kawan hanya mau menari biasa-biasa saja begitu. Terasa seperti ada gerakan di bawah punggung Dinda ini. Ya ada juga rasa bergegar tadi. Ke batu barangkali. Oh Bangga ya. batu. Kalau betul-betul ada begini di dunia nyata. Kalah Dinda yang bagi tahu Kanda. Iyalah. Kalau mau tunggu Kanda bila lagi? Kanda tidak tahu.
Penaldo? Saya cari penaldo. Betul rasanya. Iya kan? Kamu yang mengorakkan dah. Iya. Mula-mula tu rasalah sedikit nervous. Nervous. Beliku sekali ya jalan ini. Ish, rasanya roda ni sudah jadi petak ni. Toy. Kena pergi bergegar. servis lah kan dah. Panadol. Ya sudah masuk 5,000 km lah, kena servis lah. Oh iya. Itulah tidak sangka kan. Tapi yang peliknya itu seperti yang kata Z, kenapa? Korang. Adida hamba semua tidak laku. Wai, mereka belum ada pasangan kah lagi? Sudah ada bunyi pelik ah. Memang kena pergi servis ni. Iya. Tak laku mereka, tak kenapa. Mungkin mereka tidak Lipan, lupa pula dia ada ke belakang. Lupa pula. Tadi sudah. Oh, Bukan dia sudah gerak tadi. tidak tahu itu. Tidak perasan pula. Ada orang. Sekejap, Lipan ada satu nyanyian lah untuk kamu berdua. Nyanyian apa? Nyanyikan. Test 1 2 3. Test 1 test. Tinggi juga suara Lipan. Iya. Sejak hadirnya dirimu, hidup ini jadi berwarna. Gelap malam jadi bercahaya kerana senyummu yang setia. Tiada lagi rasa sepi. Dia single kan? Kau temani setiap mimpi. Betul. Kau bati luka Lagu dia very yang last year punya lagu pun sedap. Yang dia buat music video tu. Tengok tu. Kenapa dia kata untukmu hingga ke akhir nanti. Oh, itu belum pernah dengar. Tu Dixie belum pernah dengar. Kat bawah. Biar ombak datang melanda, Dekat bawah tu. badai coba memisah, kau tetap ada di jiwa. Kasih ini takkan musnah. Kaulah permata di hati. Apa dia buat kat bawah tu? Bersinar takkan pernah mati. Cinta ini selamanya pasti untukmu hingga ke akhir nanti. Dan bila waktu terhenti, namamu tetap ku bawa pergi, takkan terganti.
Ih, pasti untukmu hingga ke akhir nanti. Kaulah permata di korang jealous. takkan pernah mati. Cinta ini Dengan aku berlalat dari tadi. Random angat kan? Random angat kan? Random angat. Kurang as. Tolong. Hei. Pandailah kita ni. Iya. Sudah sampai. Iya, mari. Lipat-lipat. Lipan. Lipan hilang. Lipan. Mana dia? Lipan. Sangkut di tayar. Kenapa? Lipan. Ya. Kenapa Lipan. dekat situ? Dengar Lipan. Ya. Orang yang kahwin, dia yang sibuk. Kalau le malam berkawan dengan beruk. Orang yang kahwin, dia yang sibuk. Kalau le malam berkawan dengan beruk. Dekat wah rezeki. Kamu tahu kan mereka mau pergi mana, Dinda? Tidak tahu ke mana. Mereka mau pergi cari beruk, berkawan. Oh iya, single kan? Iya. Kasihan. Mau simpan dulu wagonnya. Ya. Dah Din, sampai. sudah sampai. Cantiknya tu Sunquick. Iya, sunscreen itu. Cantik. Indah sekali pemandangannya. Iya. Indah sekali pemandangannya. Sana, pemandangan di sana. Tidak, pemandangannya di sini. Berapa hari lagi ya someknya? Rasa 4 hari lagi ini, kenapa? Lagi. Wah, kena menikmati sepenuhnya. Nanti kena dibuang sudah. Iya, tak apa. Nanti bila-bila boleh tanam lagi kalau Kanda mau. Bismillah. Ini Kanda. Dinda mau ke sungai sebentar sebab berlalat ini. Oh, iya. Baik. Mau ada teman kah? Kalau Kanda mau teman boleh. Aduh. Ini berjoget lagi berlalat ini. Lipat sampai end live. Serius ah. Wash. Dia main lagu tu dah sangkut kat itu ini. Ai, semen. Baru sampai sini. Ada sesuatu. Macam tidak selamat saja di Valentine itu. Kenapa? Kamu ada firasat yang ada sesuatu yang akan berlaku. Oh, kalau begitu, jom Kanda hantar kamu ke Rhodes. Mari. Mesti Dinda sudah fikir mau ke Rhodes. Kan? Bagaimana Kanda tahu? Aulah isteri kita. Itu. Oh, ini. Ya, mari.
Betul Tak punya mintalah sakit doktor hati. si biawak tu ada di sana. Iya. Tadi juga bila Dinda bangun-bangun saja, bila Kanda tiada tu, Dinda keluar. Tidak ada orang yang ramai. Ya. Morales pun itu ini saja. Oh iya kah? Tadi tu Kanda bangun, Kanda lihat Dinda di sebelah dengan air liurnya meleleh, comel sekali. Tidak sampai hati mau kejut. Kanda Dinda. biar sajalah Dinda tidur dengan berdengkur 8 skala Richternya itu. Iya kah? Iya. Dinda bangun pukul berapa lewat kah? Lewat penat lah. Oh ya penat lah ya. Kesian dia. Kanda tadi ada memburu kah? Oh tidak kan Kanda cakap hari ni Kanda mau cuti. Oh iya. Sebab itulah bermalam dengan Dinda semalam tu di sana. Ni jangan cubit lah. Ih, geram. Kenapa malam rasa nak balik sangat dia balik. Hari ni berapa ekor kuda Dinda jual? Oh, satu saja itu. Oh satu. Ya, lewat bangun hari ni. Penat kan? Ya apa esok mesti Dinda dapat 5 ekor kuda jual. Iya kah? Betul kah? Iya. Ui, kalau betul ni, besok Dinda kasih komisen lagi. Tak perlulah Dinda. Tak apalah. Kanda ada duit sudah. Rezeki lebih Kanda ini. yang bagi. Katanya Kanda yang bagi sama Dinda. Tak apa. Bank tu macam nak tutup dah. Duit tak boleh masuk lagi. Oh iya? Banyak sangat. Banyak sangat. Iya. Melimpah-limpah sudah peti banknya. Betul. Banyak ya duit Dinda ya. Boleh lah. Ini. Tadi Dinda ada berkata dengan Tuan Hamdan sedikit. Dinda kasih amaran lah. Amaran apa? Amaran lah, suruh dia tutup mulut. Oh. Ya, mulut dia itu kalau Dinda ada jumpa cili, dicili-cili mulutnya itu. Oh. Guna parasol mushroom saja biar dia pening. Iya kah? Ya, mana-mana kita dengar mesti datangnya daripada dia itu. Kaki gosip dia ya. Iya. Tempatan dengan Hamdan itu. Hamdan dapati kehidupan ini amat sukar dihadapi kerana begitu banyak dugaannya. Itu namanya. Panjang sekali namanya itu. Iya. Tempoh hari bukan dia nak mau tukar ke namanya? Dia mau tukar? Kenapa? Tidak. Dia ada teringin mau menukar namanya katanya. Ya, waktu itu saya bersama Harry katanya mau tukar nama kepada Syed So Far So Good. Tidak kena. Tuan Hamdan nak senyap. Sudah elok-elok Hamdan Itulah. mau ditukar. Iya, lagi senang Hamdan kan. Tapi itulah. Iya. Hamdan. Hamdan saja yang belakangnya tu kita abaikan. Iya. Kanda pun berapa tahun sudah ni masih lagi gagak-gagak mau sebut nama penuhnya. Iya, kasihan sekali diberikan nama begitu. Tuan Hamdan memang tak boleh senyap. Hamdan tu memang tak boleh Dinda senyap. kamu tidak ada kata tadi? Tidak, tak nampak pun dia. Siapa tu? Tapi Dinda kamu sudah ada tuan ah. Iya, ada. Ada. Baru mau kenalkan sama itu si Lipan. Apa bunga? Yo. Dia sudah bertuan itu. Oh, kasih bagaimana kasih? Kasih boleh ya. Kasih Tidak nak boleh. bosan sangat kasih. Betul. Kesian tau tengok dia jalan-jalan seorang-seorang. Itulah kan. Kasihan dia. Ya, barangkali kasih tu boleh menghiburkan hati Lipan lah. Kasih tu dia boleh menghiburkan hati semua. Betul. Mas. Tapi kan sebelum ini kan kita penat kan melayan si kasih itu.
Kan. Tidak setuju kah? Betul. Kemudian hari itu, Mhm. sewaktu Kanda bawa sekali lipan bersama dengan Kasih dengan Lula. Kasih pula cakap, penatlah melayan dia ini. Baru dia tahu macam mana orang penat melayan dia selama ini. Ambil rasakan. Oi. Baru dia tahu. Iya, selama ni dia tidak tahu perangainya begitu. Ambil kamu, jumpa dah seterusnya. Iya kan? Ada orang pernah kata 2 kali 5, 5 kali babi. Eloklah tu. Sama seperti tidak ada kakak anda lah. Tidak ada pula mereka di sini. Hujan pula. Iya. Agak pula lagi lah. Ni kenapa budak ni? Ada orang di sini. Iya, mari. Dah biarkan bah. Alah kudanya dulu lah. Iya. Howdy tuan. Ya, howdy Nona. Gunsmithnya sudah tutup ke? Ya, masih lagi ada buka. Oh, sebab tak ada orang di sana tadi. Oh ya kah? Kami tema ini hari Oh, ini. kami tadi Kami berjalan. tema apa? Denim. Ya. Cantik sekali denimnya. Iya, cantik sekali everybody. Iya. Oh, ingatkan baju tidur kan? Denim. Baju Tidak masalahnya tuan ini. Sudah buta sebelah masih gunakan cermin mata bagaimana? Mana ada orang jual kacamata sebelah saja? Ada tuan. Ada lah yang satu. Ada. Tidak cantik lah itu, saya lebih suka yang ini. Iya kah? Yang kena kepit itu. Kepit di mata. Tidak maulah nanti mata saya kena kepit saja. Tidak mau. Oi. Ini. Kalian Siana, mau tu berjalan-jalan dah kah? rabun pula tu. Itu kan? Tidak, Kami baru jalan-jalan. Kami baru pulang. Oh, baru pulang. Dari mana? Ya. Dari Armandilo. Ui. Armandilo. Jauh sekali. Ada apa di sana? Saja berjalan. Sebab kakak cakap sama seperti dia. Iya. Siapa? Ya. Tuan. Seperti istri kamu lah. Sama kah? Mana ada? Tidak ada kan Dinda? Tidak. Tidak. Aduh, capek sekali everybody. Macam berjangkit tu. Mana ada kan? Iya, tidak ada. Tidak ada sometnya. lah. Bergerak-gerak sometnya. Iya. Ada angin. Ya. Tuan Lombe nampak kah? Nampak apa? Itu misai Tidak dah. boleh kakak nak main somek Dinda? Boleh kakak nak main Boleh. Boleh ya. Boleh. Apa ini? Kucingku. Tuan, jangan begitu dengan Lomen. Oh iya. Kasihan dia. Jangan Marilah begitu ya Dinda, Marco. kita hantar kamu. Mari. Mari. Kami beransur dulu ya. Hati-hati Ya, tuan. baik. Hati-hati. Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi. Macam ulat bulu mereka. Iya. Kenapa ini perasaan begini? Apa ya Ish? Sudah sampai. Mau sampai? Mau hantar sampai ke pintu ke? Iya. Kalau Dinda mau ada teman pergi pemalan ni pun boleh ya. Kebetulan. Kenapa? Ai, Tuan Biawak. Mencari kamu ini. Kenapa mau cari saya? Ini nampak macam Tuan Gagak ni dah sihat sedikit. Ingat mau minta bantuan Tuan Biawak untuk cekkan sekali lagi kalau darah tinggi dia sudah okey ke belum ini? Iya, boleh saja.
Bagaimana Kanda? Selalunya Kuat. ada orangnya. Kuatnya dia. Baru mau order, tidak ada orang kah? Sudah. Tutup kah? Barangkali sudah tutup. Sini. Saya ada makanan. Tapi kena makan terus Ai, semen diberikan dah pula. Itu airnya. Makanannya pada Tuan Kakak. Itu. Ayah, terima kasih Kanda. Sama-sama. Bolehkah kamu ni Kanda mau cek balik? Sudah berapa minggu ni kan? Ya boleh saja. Mari. Ini kalau dah okey, Kanda boleh makan kari ketiak ketam. Ni yang Hamdan bagi ni Kanda makan terus nanti. Iya betul. Saya risau mimpi mereka ni. Masuk ke alam mimpi Kanda kamu. Dari mana ini Kanda? Dari hati kelip-kelip. Ya. Tidak sanggup. Buat pada asalkan Adinda ni. Janganlah report tak baik korang. Kenapa? Supportlah sikit. Korang ni. Duduk Kanda. Kanda boleh baring. Iya. Baring. Baring. Daripada sini pun cantik. Dari segala sudut. Iya. Barangnya. Jangan takut ya Kanda. Sikit Kanda jangan saja takut, ya. ini. Apa? Sabar ya Kanda. Ya jangan takut. Tidak takut apa sama. Kalau takut boleh pimpin tangan Dinda. Takutlah. Pimpin. Jom pimpin. Lambatlah biawak. Lambat Kanda. Kenapa tu biawak? Lambatlah kamu ni. Mau makan sudah ni. Sudah tidak sabar itu. 3 minggu tahu tidak makan. Kaki ketiak ketam. Shaking sudah ini. Iya. Oi. Kamu sapu apa? Sapu dah. Oh. Sapunya di mana? Di perut barangkali ini. Sapunya di kaki. Oh kaki ya. Juga ada terlebih lah yang malam ni sama tu ikan. Kamu tidak mau tambah lampu kan dalam ni gelap lah biawak. Kenapa gelapnya? Kenapa gelap? Sudah Kanda cakap tadi lampunya tidak banyak. Minta ditambah. Lampunya ini cukuplah untuk menghala kepada pesakitnya. Gelap. Kan Dinda ada. Sentiasa menyinari Kanda. Iya. Sebab tu namanya kelip-kelip. Iya. Dinda takutlah. Pimpin. Rizwan. Hai, sabar Kanda. Lambat sangat. Itulah sebab gelap lah ni kan sebab gelap. Lampunya tidak cukup. Mau cari alatannya tidak jumpa. Tidak. Alatannya ini ada yang tertinggal lah. Macam mana boleh tinggal peralatan? Mungkin disimpan kat Katanya dalam. datang dari India lah. Banyak lah baru lagi lah. Sabarlah sikit nenek moyang. Sabar. Korang ni. Kamu gosok apa tu? Ya, memanaskan tangan dulu. Ya masalahnya hospital kerajaan ni servisnya slow. Biasa Kanda. Baik-baik. Baik-baik. Aduh.
Kanda okey ke? Sakit ke? Sakit. Takut. Oh takut. Pimpin. Ih. Apa gayanya ada penurunan lah. Turun, yes. Iya. Betul ke dah turun? Iya, penurunannya. Kali ketiak ketam. Sabar kan dah. Nanti dah. Tak apa. Rezeki dia sudah makan itu. Sudah termakan lah. Kanda. Tidak peduli berbaloi. Belum sempat lagi mau cakap, sudah terlena. Iya. Kanda ni. Dia simpan lama ini. Mengidam sudah. Ya, tahunya simpan lama. Apa ceritanya? Dah terlebih dos Ini gede. Daripada tempoh harinya 166 kan. Ya, sekarangnya sudah stable lah. Baguslah begitu. Tapi kena ingat pastikan makannya ikut waktu. Masih kena makan ubat ke? Ubatnya kan masih kena makan. Okey. Semuanya daripada 7 dia tukar kepada 3 saja. 3 saja. Tak adakah yang 3 itu? Selalu nampak 7 saja. Tidak ada. 3 saja ada. Iya. Lagi satu juga, mau makan kari ketat-ketat itu boleh. Tapi seminggunya hanya 10 kali saja. 10 kali? Bolehkah Kanda? Bolehkah? Sikitnya. Bolehkah? Ya. 10 tu biasanya 1 hari. Ya, untuk seminggu satu ni untuk permulaan. Untuk permulaan saja. Kanda. Nanti kalau next weeknya mau check lagi kalau dah okey, makan sepuas hati Kanda. Anda risau apa? Anda takut nanti bisnes slow di sebab itu bankrupt. Sebab Kanda adalah regular customer-nya yang mengkayakan mereka. Oh ya kah? Kanda jangan Kalau risau. bankrupt ni salah kamu. Kanda jangan risau. Saya pun selalu beli tahu. Oh. Seharinya 20 pinggan. Boleh nampak lah, boleh nampak. Linda. Ya. Hari tu dia kata makan buah-buah saja macam dia. Tengok dia tipu, dia pun makan 20. Itulah. Tengok Kanda, Adinda kan doktor. Patutnya kamu yang makan makanan yang kamu kata sihat kononnya. Makanan sihat itu untuk Kanda saja. Untuk Adinda tidak perlu. Selek. Ya tidak Kanda mengapa. kan sakit. Kanda sabar sajalah ya. Sudah okey ya. Ya. Dinda jaga sampai okey ya. Iya. Kanda klip-klip ya. Iya. Kanda klip-klipnya jaga baguslah. Nanti next time-nya pantau lagi ya. Oh, sentiasa. Ubatnya jangan lupa bagi makan juga. Boleh saja. Pastikan dia makannya jangan dibuangnya di dalam sungai ya. Ubatnya itu. Ya. Kena buang kena makan tau. Betul. Yang mana tahu ya. Diletaknya di dalam sarang lebah itu. Telefon. Mana? Mana teleponnya? Mana telefon? Oh ini. Itu teleponnya. Tidak boleh guna telefon ini. Doktor saja yang Oh iya. Halo. Marilah. Jom. Mari. Terima kasih ya biawak ya. Dah sihat lah. Dah sihat. 10 kali makan seminggu boleh kan? Kanda boleh kan? Boleh lah. Sabarlah kalau Janjinya waktu makan tu Dinda kena suapkan. Bolehkah? Boleh saja. Kalau hari-hari mau suapkan pun boleh. Yoi, kalau boleh jangan gitu sajalah. Kanda malas dah mau makan. Dinda tolong Dinda tolong kunyahkanlah. Iya, boleh kah? Kanda tinggal telan saja. Iya, Kanda makan pakai straw kah? Iya.
Tidak ada yang menjaga lagi dah. Sudah Kau tidak masuk tutup. tidur dulu kan, nanti Kanda masuk. Iya. Bye. Jumpa nanti. Jumpa nanti. Hey. Curious lah dengan nenek moyang di bawah apa yang mereka perli. Pergi cek. Pergi cek. Aduh, korang hari ni. Aduh. Okay, selamat malam nenek moyang. Thank you singgah hadir. Jumpa lagi besok. Ya, neraka zen kat bawah tu. Nanti terkejut. Tak mau. Aloyan paling first kat atas. Dekat Jannah tu, Jannah. Paling atas sekali yang ada aircon. Iya. Bye Dollar White Rose. Thank you. Ada telefon. Ada telefon. Howdy. Dia letak telefon. Kurang asam betul. Okay lah. Kita jumpa esok Jumpa esok. Nanti kalau petang esok, kalau Dixie live, masuk Ya, mimpi dah indah pasti tentang dia. Itulah. Kamu belum tahu. Belum tahu. Tidur takut nanti orang. Howdy. Ya howdy tuan, kenapa? Dirimu penjaga salon kah? Bukan tuan. Maaf Nona. Nona atau tuan ini ya? Saya Nona, kenapa? Hah? Nona, kenapa? Ada misainya? Ya, ada somet. Kenapa itu? Tidak. Mohon maaf ya Nona ya. Iya. Barnya tutup tuan. Tutup ya. Baiklah, Iya. terima kasih ya Nona. Sama-sama. Orang lagi bercakap sama nenek moyang. Kacau. Tidak mengapa. Jumpa besok. Okey? Petang dan malam insyaAllah lah. Tengok macam mana. Okey? Bye-bye. Love you. See you tomorrow.